Okay, Purba dah beli pelekat lidah. So, adakah dia berkesan? Selagi Purba tak cuba, Purba takkan percaya Tapi sekarang memang viral dekat Jepun sebab diorang guna ni untuk bantu budak-budak yang tak boleh nak telan ubat ataupun nak hilangkan deri rasa kat lidah. Tapi, ya ke? Selagi tak cuba, Purba tak percaya So, Purba akan cuba dengan buah yang paling dibenci. Purba paling tak suka buah ni. So, adakah dengan bantuan this one, Purba dapat makan buah yang paling dibenci ni dengan aman. Purba kena makan buah ni. Sekarang tengah sakit. Doktor suruh makan buah ni. Okay, jom kita potong buah. Ni bukan tempat tinggal SpongeBob lah. Biasanya buah nanas ni ada dekat pizza Purba memang kalau ada buah nanas atas pizza, akan asingkan ataupun tak makan terus. Nervous ni. Yang dia punya ni kena buang ke weh? Ke boleh makan? This one. Detik yang dinanti-nantikan. Weh takut weh. Nervous. Okay. First time ni. Rasa ke? Dah? Okay. Pelik Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap.